hasil serbuan ini dilaksanakan ke atas 6 lokasi di mana pasukan operasi telah menemui beberapa dokumen immigration lah, iaitu termasuk e-pass, stiker e-pass, slip e-pass itu, dan juga pelekat keselamatan, stiker yang tempal dalam pasport tu, yang telah diubah suai. So maksud dia dipalsukan lah. So itu yang ini, di mana kita antaranya yang kita rampas ialah 111 pasport pelbagai negara, 10 buah komputer riba, 6 buah telefon bimbit serta wang tunai berjumlah 3,950. So itu yang ni. Dan kita juga menahan 9 individu subjek berumur antara 26 hingga 61 tahun, dan mereka terdiri daripada 3 warga lelaki warga Nepal, 3 lelaki India, 1 lelaki warga Bangladesh, 1 lelaki tempatan warga Malaysia, dan seorang wanita warga Vietnam pemegang PR, pemas tautil tekap. Operasi yang telah dijalankan di Jalan Galloway, Kuala Lumpur. Jadi pasukan operasi berjaya mengekori lah dan memintas satu kenderaan jenis Nissan Sentra yang dinaiki oleh subjek utama. Subjek utama yang menjadi yang mengatur dan menjadi tekong lah untuk ini ialah seorang lelaki warga Nepal berumur 43 tahun. Dalam kes ini, sindiket ini yang memproses semua dokumen itu secara tidak sah dan dipalsukan stiker-stiker ataupun pas yang dikeluarkan oleh immigration. So maksud dia pekerja ini masih tidak sah, dikira sebagai pekerja yang tidak sah kerana dia menggunakan pas yang tidak sah. Pas yang dikeluarkan oleh sindiket adalah pas yang palsu. Kita anggarkan dia telah pun berjaya mengaut keuntungan ataupun kutipan hasil daripada aktiviti ini lebih daripada 100 juta lah. So itu antara perkara yang kita masih dalam siasatan kita lah untuk ni. Kes ini kita akan ambil tindakan di bawah Atas Immigration itu sendiri. Kemudian peraturan immigration atau pasport serta atas pencegahan perubahan wang haram dan pembiayaan keganasan dan hasil aktiviti haram 2001 ataupun AMLA.